mekar, segar, bugar. Menu terlaris di Mak Kimbong, ikan bakar. Bang, satu hari berapa boleh jalan bang? 800 1000 ekor. 800 ke 1000 ekor guys. Bang, kerang bakar pula bang, satu hari berapa kilo boleh jalan bang? 50 ke 100 kilo. 50 ke 100 kilo, banyak tu. Sebelum tu kita tengok abang ni tengah letak sambal. Sambal apa ni bang? Sambal bakar bang. Sambal bakar guys. Oh, lepas tu kan boleh makan dengan petai. Okay, dan kita siram dia atas ikan bakar tu dengan sambal hijau. Kau tengok abang tu serve. Letak habis. Betul tak? Ya bang. Jangan lambat tau. Datang cepat-cepat. So kalau korang nak tambah asam, okay, ada sambal asam, ada sambal kicap ni, ini per saja guys. Ambil je. Betul tak bang? Percuma. Yang peminat ayam goreng berempah, korang boleh try ayam goreng berempah ni guys. Kita masak panas-panas. Kau nak tahu tak? Harga dia seketul ni baru RM5 je. Selain tu kita juga ada daging salai masak lomak guys. Ada juga gulai kawah. Ini apa nama dia dek? Ayam salai bang. Ayam salai. Oh, memang sedap. Bau dia pun dah menggoda selera. Okey. So kalau yang peminat patin tempoyak, ada patin tempoyak kat sini guys. Dah tak perlu dah merantau jauh-jauh nak cari patin tempoyak sedap dekat sini, dekat Mak Kimbong pun ada. Ni kita ada siakap 3 rasa, ada juga itu ketam nampak tu. Ketam korang nak tapau ke, korang nak makan sini ke, ketam masak lomak guys ada. Ada juga udang berempah dekat sini. Okey. Dan yang menjadi peminat ramai ni. Ini apa nama dia bang? Bang, apa nama dia bang? Ayam sos Thai, ayam percik bang. Ayam percik sos Thai guys. Tu tengok abang tu hidang. Oh, baik. Okey. Kita serve, korang pilih je mana. Saiz dia standard je, saiz dia standard. Okey, sebelum tu kita juga ada ni. Okey. Ni udang masak lemak, ada juga siput sedut masak lemak dekat sini. Pergi ke belah dalam sikit, ada juga macam-macam lagi lauk, lebih 100 menu yang ada dekat sini untuk menu makan tengah hari guys. Okey, korang pilih je mana yang korang berkenan, korang pilih je mana yang korang suka. Okey, korang ambil je, kita dah siapkan serve untuk korang dekat sini. Okey. Dan adalah termasuk guys tu sayur-sayur. Dan korang jangan lupa guys, jangan lupa ulam-ulam dekat sini, macam-macam ulam dekat sini. Okey. So, dah ambil ulam ni nanti, jangan lupa last sekali korang kena rasa, okey, sambal yang kita hidang dekat sini. Ada sambal belacan, macam-macam jenis sambal belacan ada dekat sini, okey.